Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara untuk membuat pengiraan pelarasan gaji bagi penjawat awam sebagaimana yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri pada hari ini. Jadi bagi penjawat awam yang ingin tahu cara bagaimana nak kira dan bilakah pelaksanaan ini akan dilaksanakan, anda boleh tonton video ini sampai habis, tetapi sebelum tu jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Hari ini segala penantian telah berakhir. Kerajaan telah membuat pengumuman secara rasmi berkaitan dengan kenaikan gaji bagi penjawat awam sebanyak 15% bagi golongan pelaksana dan juga profesional, manakala 7% bagi kumpulan pengurusan tertinggi. Tapi sebelum tu, bagi penjawat awam, anda dikehendaki untuk faham bagaimana pelarasan gaji ini dilaksanakan. Pelarasan gaji ini akan dibahagikan kepada dua fasa, iaitu fasa pertama dan juga fasa kedua. Untuk makluman semua, fasa pertama akan bermula pada 1 Disember 2024, manakala fasa kedua pula bermula pada 1 Januari 2026. Okey, bagi fasa pertama 1 Disember 2024, golongan pelaksana pengurusan dan juga profesional akan menerima kenaikan sebanyak 8%, manakala golongan kumpulan pengurusan tertinggi pula akan menerima kenaikan gaji sebanyak 4%. Okey, untuk fasa kedua ini, ia akan bermula pada 1 Januari 2026 bagi golongan pelaksana pengurusan dan juga profesional kenaikan sebanyak 7%, manakala bagi golongan kumpulan pengurusan tertinggi sebanyak 3% untuk kenaikan gaji mereka. Untuk makluman kepada penjawat awam, julat bagi peningkatan pendapatan penjawat awam untuk golongan pengurusan profesional dan juga pengurusan tertinggi iaitu 16.8% sehingga 42.7%, iaitu pelarasan bagi gaji sekarang sehingga gaji yang akan diselaraskan nanti. Okey, bagi yang anda belum faham bagaimana nak kira pelarasan gaji bagi penjawat awam, so dekat sini kami datangkan beberapa contoh ataupun simulasi bagi penerangan berkaitan dengan pelarasan gaji ini. Okey, di sini ada beberapa contoh yang anda boleh faham untuk pengiraan gaji bagi pelarasan gaji untuk penjawat awam. Okey, contoh pertama, pembantu hidupan liar grade 11 yang mempunyai gaji pendapatan bulanan berjumlah RM1,795 dengan pelaksanaan pelarasan gaji pada 1 Disember 2024 ini berlaku kenaikan gaji kepada RM2,115 bagi fasa pertama, iaitu dengan kenaikan sebanyak 8%. Manakala untuk fasa kedua akan diselaraskan pada Januari 2026 di mana berlaku kenaikan lagi sebanyak 4%, iaitu akan menjadi RM2,327. So dekat sini ada beberapa contoh lain yang anda boleh tengok dan faham untuk kira pelarasan gaji bagi penjawat awam. Okey, sekiranya anda belum faham untuk membuat pengiraan, anda boleh tekan link pengiraan secara automatik ini ya. Nanti saya akan letakkan link cara nak kira di ruangan komen dan description nanti. Anda klik pada link ini dan kemudian akan keluar paparan kalkulator gaji SSPA ini. So dekat sini anda perlu masukkan maklumat gaji anda. So dekat bahagian gaji hakiki ini anda perlu masukkan gaji hakiki anda dekat bahagian sini. Lepas tu untuk kumpulan perkhidmatan ini anda klik di sini dan akan keluar paparan sila pilih kumpulan. So dekat sini ada dua jenis kumpulan, iaitu kumpulan pelaksana dan juga kumpulan pengurusan profesional. Okey, contoh kita ambil kumpulan pelaksana. Seterusnya untuk grade jawatan ini, anda klik di sini dan anda perlu pilih grade jawatan anda. Lepas tu anda klik pada bahagian kira ini dan sistem akan secara automatik kirakan pelarasan gaji berapa jumlah pendapatan anda untuk fasa 1 dan fasa 2 dekat bahagian bawah pengiraan ini. So dekat bahagian bawah ni anda akan nampak berapa jumlah pelarasan gaji anda bagi fasa 1 dan fasa 2. Senang kan? Sistem akan automatik kira untuk anda. So setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.